Hari ini kita bukan sekadar meraihkan masa, kita meraihkan sebuah perjalanan. Kerajaan dan Kongres ini telah melancarkan angkasawan ke angkasa lepas ekonomi supaya dapat Bumiputra mengambil bahagian yang lebih penting dan akhirnya mendapat kejayaan dan kemakmuran yang dikehendaki. Kita telah melancarkan bukannya Gemini, bahkan Mara ke angkasa lepas dengan penuh harapan bahawa kapal angkasa lepas itu dapat membawa kita kepada kesenangan dan kemakmuran. Bagi tujuan mencapai kemakmuran, resolusi pertama Kongres Ekonomi Bumiputra telah menyokong cadangan agar kerajaan pusat memperbaiki dan memperkukuh RIDA dengan cara menambah modal dan memperkemas pentadbiran. Kongres memutuskan bahawa nama RIDA itu diganti dengan nama MARA, iaitu Majlis Amanah Rakyat Bumiputra. Selama 6 dekad, MARA telah mencipta kejayaan demi kejayaan melalui usaha pendidikan, keusahawanan dan pelaburan yang menyumbang kepada pembangunan modal insan negara. Melalui inisiatif yang menyeluruh, MARA telah memperluaskan akses pendidikan, memperkukuh ekosistem keusahawanan dan merangsang pertumbuhan ekonomi Bumiputra. Selepas 6 dekad, MARA kekal relevan sebagai agensi peneraju Bumiputra dengan diberi mandat sebagai antara agensi utama dalam melaksanakan KEB 2024. Agenda 3P, penyertaan, pemilikan dan penguasaan menjadi tonggak utama sebagai satu gerakan memperkasa Bumiputra agar lebih berdaya saing, berdikari dan lestari di masa akan datang. Hari ini, kesannya melampaui masa berkembang merentasi seluruh dunia yang terus diperkukuh dari semasa ke semasa. MARA akan terus komited dalam melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing, membina masa depan yang lebih berani dan mampu memacu pembangunan negara yang lestari. Melalui usaha berterusan dalam pembangunan pendidikan, keusahawanan dan pelaburan, lebih 7,000 lot premis perniagaan telah diwujudkan di bawah MARA sekaligus membuka peluang ekonomi kepada masyarakat. MARA turut melahirkan negarawan, tokoh korporat dan hufaz teknokrat yang menyumbang kepada pembangunan negara. Kini melalui Wakaf MARA Madani, usaha ini diteruskan bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Lebih 1.8 juta pelajar dan lebih 1.3 juta usahawan. Inilah legasi yang terus menggerakkan bangsa merealisasikan cita-cita dari sebuah permulaan bangkit menjadi kejayaan dan akhirnya memimpin masa hadapan demi maruah bangsa di bumi bertuah. MARA 60 tahun menjunjung amanah.